Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube TV Huru-Hara. Okey, saya Cik Lim Palik. Okey, dah sebulan saya tak buat video baru. So hari ni bersempena bulan puasa dan juga malam yang puasa yang ke 27 28 lagi 2 hari. Hari ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dijangkakan raya kan. Jadinya hari ni saya nak buat video satu tentang, saya nak berkongsi tentang satu apa orang kata, berkongsi tentang kisah saya buat Grab di Batu Pahat setelah sekian lama saya tak buat Grab di Batu Pahat. Kebetulan saya balik raya, cuti awal, jadinya seminggu sebelum raya dah balik. Jadi saya pun banyak masa yang terluang, saya buat Grab di Batu Pahat. So apa yang saya nak share kat sini adalah, mula-mula masa saya hari pertama saya nak buat tu, saya rasa macam saya keluar pukul 12 tengah hari. Saya rasa macam ada ke job ni dekat KL pun sendu nak mampus, macam tu kan. Lepas tu saya layan je lah. Belum sampai Batu Pahat lagi dah masuk order. Tapi order kecil-kecil, RM4, RM5, RM6. Jarang lah lebih daripada RM10 tu, jarang. Biasanya bawah RM10 lah. Tapi dekat-dekat, hantarnya dekat-dekat. Macam satu bandar ni, pusing-pusing bandar ni je kan. Tapi okey lah, tak adalah masuk PPR ke, tak adalah tunggu dekat kondo ke, tak adalah masuk mall nak kena pakai kata cenggo ke, tak adalah lalu tol semua, tak ada. Jadi macam senang aja kan, smooth je kan. Lepas tu saya pula yang je lah hari pertama, hari Khamis tu semalam, saya pula yang daripada pukul 12 tu layan, berhenti solat sekejap, lepas tu layan lagi. Tapi order kecil-kecil. Saya macam tak apalah, pasrah je lah, sebab ini pun bandar kecil kan. Saya fikir macam tu je. So saya layan, order RM4, RM5, RM4, RM5. Tapi saya jarang lah cancel. Kalau dekat KL tu saya cancel dah. Kalau RM4, RM5 saya cancel. Saya tak cancel, saya layan je. Akhirnya pukul 5 saya stop. Saya tengok berapa lah agaknya saya dapat kan. Sebab order kecil-kecil. Tetapi Alhamdulillah saya dapatlah hampir RM100. Okey, akhirnya saya pun dapatlah job daripada pukul 12 sampai pukul 5. Saya dapat dalam 90 lebih, dekat 100 lah. Alhamdulillah, macam teruja. Banyak juga. Banyak jugalah bagi bandar kecil macam ni kan. Tapi yang best tu adalah order tu start saya daripada saya on apps tu, dia back to back order non-stop. Sampai saya terpaksa stopkan order tu, nak pergi isi minyak ke apa ke, saya tutup. Sebab dia back to back order. Saya dapat order satu, belum drop out lagi dah masuk order, masuk order. Jadi itu seronok, walaupun ordernya kecil, tapi sebab order tu back to back, jadi macam baguslah macam tu. Kita sebenarnya nak order tu sentiasa ada kan. Kecil besar tu belakang kira, kita nak order tu sentiasa ada. Bila order tu sentiasa ada, tak adalah membangau semua. Jadi kita akan dapat income bagus lah kan. Jadi hari ni, hari Jumaat, saya berkobar-kobar, bersemangat. Sebab semalam kan dapat macam macam tu kan. So hari ni berkobar-kobar. Saya rasa macam, saya terasa macam saya seorang je buat Grab dekat bandar ni, tak ada orang lain. Tapi hari ni Jumaat, saya buat Grab, saya keluar pagi. Saya keluar pukul 8 pagi, saya sampai bandar 8.30 macam tu. Tapi saya tengok hari ni jalan dah mula sibuk sebab orang bandar dah balik kampung kan. Dan juga saya nampak adalah beberapa ketul kereta Grab yang daripada KL. Boleh kenal lah kan, flat number, lepas tu kereta baru kan. Lepas tu sibuk lah pasal lampu lit lap Grab tu kan. Itu mesti orang daripada bandar lah tu. Orang Grab dari Batu Pahat ni tak adalah macam tu sangat kan. Lepas tu hari ni saya tengok banyak lah kereta-kereta Grab yang daripada bandar dah sampai dekat kampung ni, dah sibuk buat Grab juga kat sini lah. Agaknya kan macam saya jugalah kan. Tapi Alhamdulillah, daripada pukul 8.30 tu saya on Grab. Dia back to back order juga. Order tak besar. Paling besar hari ni saya dapat RM28. RM28. Itu pun daripada Batu Pahat pergi ke Peraja. Dapat RM28. Saya tu wow.
Kilometer pendek je, tapi RM28 okey lah kan. So paling tinggi hari ni RM28. Semalam paling tinggi saya rasa dalam 13 ke 14 macam tu lah. So hari ni saya start pukul 8.30. Saya pergi cuci kereta semua dalam pukul berapa semalam, tadi dekat pukul 10 lah. Dekat pukul 10 saya on. Saya start jalan, dapat order, back to back order. Akhirnya saya sekarang ni pukul 3.30 saya stop sekejap, saya pergi solat. Sajalah nak check sebab saya tak tengok saya punya income berapa tahu. Tadi nak check, saya alhamdulillah dah dapat RM135. Wow. Teruja, saya rasa macam teruja. Dekat KL susah nak dapat kan. Dengan jamnya lagi kan, dengan fare tak berbaloi lagi kan. Tapi cuma saya rasa macam ni lah. Dekat Batu Pahat ni, walaupun order kecil, order tu sentiasa ada, back to back order. Sebab di Batu Pahat lain-lain e-hailing tak ada, hanya Grab saja. Lain-lain e-hailing tak ada, hanya Grab saja. Jadi persaingan tak ada. Bila persaingan tak ada, kita tak kisah harga tu berapa, tapi yang penting order tu sentiasa ada. Maknanya order tu tak putus. Macam ni lah kita nak, order tak putus. Kalau dekat KL persaingan banyak company e-hailing. Jadi lepas tu driver pun ramai. Jadi order tu jadi lambat kan. Kadang-kadang kita kan termenung, tak ada order kan. Kat sini tak ada, tak sempat nak termenung. Nak menguap pun tak sempat. So alhamdulillah, sekarang dah pukul 3 lebih, saya dah dapat 135. Saya akan sambung lagi dalam 2 jam. Saya akan balik untuk buka puasa. Selepas tu kalau saya rajin, saya akan sambung malam. Saya try pula hari ni buat daripada pagi sampai malam. Tapi ada time frame dia pagi sampai malam lah. Tapi between tu ada stok semayang, stok buka puasa semua kan. So kita tengok hari ni berapakah pendapatan keseluruhannya di bandar kecil ini yang tak ada persaingan. Okay, itu je saya nak kongsi sebenarnya. So lagi 2 hari nak Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kepada orang yang belum subscribe, sila subscribe. Mungkin ada info-info yang berguna untuk anda, untuk dimanfaatkan untuk anda. Dan siapa-siapa yang dah subscribe, terima kasih banyak. Tetap follow saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video baru tentang e-hailing. Saya akan buat berkaitan dengan e-hailing dan berkaitan apa yang saya lalui. Saya tak akan buat video yang hanya orang kata apa, hearsay, dengar orang cakap dan tak ada. Saya akan try semua benda dan saya akan buat video. Okey, itu saja video pendek saya hari ini. Okey, jumpa lagi sebentar lagi, kita tengok berapakah income saya hari ini full day. Okey, bye bye, stay tune. Mari kita tengok hasil daripada seminggu sebelum raya. Kita kayu Grab dekat bandar kecil. Bandar kecil dekat Batu Pahat. Okey, kita tengok ya. Sebelum sebelum raya ya. Sebelum raya berapa bulan ya? Sebelum raya Sunday, Saturday. Okey, saya start hari saya start hari Khamis. Okey, hari Khamis ni saya start dekat pukul 12 11.22 dekat pukul 12. Tengok dia punya fare kecil-kecil je. RM6, RM4, RM4. Semua RM4, banyak RM4 ya. Boleh kumpul duit raya, tak payah tukar dekat bank. Dan saya stop last kali pukul 4.30. Okey, saya dapat RM91. Okey, besoknya 28 hari bulan, saya start pukul 9.30 pagi. Order sama je, kecil RM4, paling besar pun berapa ringgit je, RM7. Paling besar ni RM24. Lepas tu sampai jam 5 saya stop. Jam 5 sebab nak balik buka puasa kan. So saya stop pukul 5, saya stop, saya dapat 175. Ini dekat bandar kecil ya, bandar kecil. Bukan dekat KL ni, bukan dekat Klang Valley ni, kat bandar kecil. Okey, lepas tu Saturday saya start pukul 9 juga, sama awal pagi. Dapat order besar 12. Lepas tu order kecil, tak ada. Ni sebab Saturday dah orang ramai balik kampung kan, dia punya fare tu macam naik sikit lah.
naik sikit daripada biasa, kuranglah dapat RM4 tu. Tengok fare dia, tengok fare dia dah naik. Angka RM4 dah tak ada. RM4 dah tak ada. So RM6, RM7, RM8, RM13, dapat tips lagi. Lepas tu saya stop pukul last kali pukul 5. Saya stop pukul 5, saya dapat RM154. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, RM154. Okey tak? Okey lah, bandar kecil kot. Kan? Okey, lepas tu Saturday masih kerja ya. Esok nak raya, Saturday masih kerja. Pukul 9. Okey, hari ni pun fare besar sebab dia dah high fare orang panggil high fare. Okey, tengok dapat order RM7, RM8, tapi okey, paling besar RM46. RM46 paling besar ya, dekat RM50 satu trip ni. Tapi dekat je, dalam 30 minit je perjalanannya. Gitu. Lepas tu dapat, saya stop pukul 1. Pukul 1 saya stop pukul 1. 1.55 pukul 2. Dapat RM163. Nah, okey tak? Kan, lepas tu ni raya kan. Raya tak kerja. Raya kedua saya bantai lagi buat. Raya kedua dah tak ada nak buat apa kat rumah. So keluarlah kejap cari duit kan. Lepas tu pukul 10 start. Saya stop pukul 12. Ini order besar. Order besar ni dalam lebih kurang berapa minit 40 minit macam tu. 40-50 minit macam tu lah. Saya dapat order besar ni. Lepas tu saya stop pukul 12. Dapatlah RM103. Daripada pukul 10 sampai pukul 12 dapat RM100. Ini dekat bandar kecil ya. Yang orang kata bandar kecil tak boleh cari makan lah, pernah kedebak-kedebuk lah kan. So tak adalah. Hari Rabu saya dah balik KL. Hari Rabu, Khamis pun dah balik KL. Jumaat pergi hari raya. Sabtu dah balik KL. Semua ni dekat KL lah. Kan. Okey, itu dia cerita dia. Itulah sebenarnya cerita dia kan. Buat Grab di bandar kecil pada musim perayaan, seminggu sebelum hari raya. Orang kata apa, bandar kecil tak boleh cari makan. Sebenarnya boleh. Bayangkan kalau kita buat Grab dekat bandar kecil, kita kos sara hidup tu murah, tapi kita dapat fare yang katalah pukul rata satu hari 150. Okey, satu hari 150. Normal hour lah, pukul 9 sampai pukul 5 petang dapat 150. Kalau sebulan dah berapa? Duduk kat kampung kan, dah dapat 3,000 pun dah alhamdulillah dah kan. So menarik lah sebenarnya. Macam okey, ada planning lah boleh balik kampung, duduk kat kampung, buat Grab kat kampung kan. Tapi okey, walaupun order dia kecil-kecil kan, macam order RM5, RM4, RM7 apa tu, tapi distance dia sangat dekat. Dia pusing-pusing kat bandar je. Maknanya ambil dekat sini, jalan berapa kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer dah sampai, dengan nilai yang macam tu. So macam berbaloi sangat sebenarnya. Macam fare tu sangat berbaloi tau. Dia pusing-pusing bandar je. Dia tak keluar tol, tak ada, tak perlu pakai Tashengo apa semua, apa masuk mall tak ada semua kan. Jadi macam senang kan. Lagi satu, dia punya order back to back order. Maknanya kita on tu memang back to back order je, tak pernah putus. Nak pergi solat ke, nak pergi tandas ke, kita tutup apps kan. Tidak, dia akan masuk sentiasa. Apa yang saya tengok dekat senario dekat bandar, macam bandar saya lah, bandar dekat Johor ni kan, Batu Pahat ni, dia hanya ada satu app saja, hanya ada Grab saja. Tak ada persaingan Maxim ke, AirAsia ke, Bolt ke, InDrive ke, tak ada. So dia hanya ada Grab saja. Bila ada Grab sahaja, tak ada persaingan, order tu jadi banyak. Kita tak kisah fare tu kecil, fare tu RM5 ke berapa ringgit, kita tak kisah fare tu kecil, tapi order tu banyak. Dia akan orang kata bersambung. Benda tu yang menjadikan income kita akan jadi banyak lah sebenarnya. Lepas tu distance hantar dia tu, kilometer tu dia less kilometer, gitu. Cek kat bandar ni kadang-kadang persaingan banyak kan. Banyak company e-hailing lain kan.
dekat KL ni macam-macam, ada 1001 macam company e-hailing, persaingan kuat, driver ramai. Kadang-kadang kita tunggu terpaksa ada delay time untuk dapat order, next order kan. Tapi dekat bandar kecil dia tak ada persaingan, hanya ada Grab saja. Dia punya fare cantik, dia punya kilometer pun tak jauh untuk hantar, dan order tu berterusan, back to back order. Jadi moral of the story, bila persaingan tu kurang, alhamdulillah income tu banyak lah, sebab orang hanya ada satu pilihan saja kan. Dan hasil daripada buat job dekat bandar kecil ni, saya bila balik KL tu saya rasa macam pasrah je. Bila dapat order kecil saya layan je. Sebelum ni saya macam tak nak layan tau, saya delay kan aja kan. Order kecil-kecil RM4, RM5 ni kan, saya buat bodoh je kan. Tapi bila start pengalaman buat kat bandar kecil, dapat order kecil-kecil, saya layan je satu hari macam tu kan. Jadi bila balik KL tu saya rasa macam okey, redha je lah, order kecil kan, layan je. Rezeki kita tak tahu kan. Jadi layan je lah. Alhamdulillah. So itulah pengalaman saya kongsikan. Lambat pula daripada sebelum raya buat video. Dia punya sambungan dia selepas raya. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Okay, terima kasih kepada yang telah subscribe. Yang belum subscribe, sila subscribe, share kepada rakan-rakan anda. Mungkin ada info-info yang berguna di dalam konten saya kali ini. Dan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kulum amu antum bi khair. Okay, minal aidi wa faizil. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.